saya terus memperkirakan seorang individu satu Malaysia dekat komputer, dia mematikan perkataan reformasi. Anwar cukup marah dengan dia. Dia kata reformati. Jadi apa itu reformati? Kita perkirakan. Saudara Ali Bertai. Testing. Selamat malam, salam sejahtera semua. Terima kasih kepada pihak penganjur menjemput saya malam ni untuk memberikan sedikit pencerahan di sini malam ni. Dan saya nampak di sana ada banyak kawan-kawan Cina di sana. 大家晚上好，你好，我是刁建成。Nama saya Albert Teh. Saya yang mendedahkan skandal rasuah di Sabah melibatkan 15 orang VVIP berprofil tinggi. Daripada Ketua Menteri Sabah sehingga ke GLC Pengerusi Menteri Kanan Timbalan Ketua Menteri, seluruh kabinet di Sabah terlibat. 15 orang termasuk Speaker DUN Sabah. Jadi, apa yang berlaku sehingga hari ini? 2 orang ikan bilis dituduh ke mahkamah. Kenapa? Itu hanya berlakon wayang untuk kita nampak bahawa tindakan telah diambil. 2 orang saja. 2 orang tu ikan bilis, pembantu menteri ataupun pengerusi GLC yang memang untuk dikorbankan. Di mana Jerung 13 orang tu ketua menteri, menantu kepada TYT Sabah yang di Pertuan Sabah. Tun Musa Aman dia menantu, merangkap menteri dalam kabinet Sabah. Di mana timbalan ketua menteri, merangkap menteri kewangan. Semua di mana? Mereka berlakon. Minggu lepas, Anwar Ibrahim. Siapa Anwar Ibrahim? Dia adalah Raja Spin Malaysia. Okey? Kalau ada anugerah, orang yang terhebat spin, memang dia dapat anugerah tu. Jangan rebut, tiada orang boleh rebut dengan dia. Ya. Jadi siapa Azam Baki? Dialah yang memberi perlindungan kepada semua ini yang perasuah semua Malaysia. Inilah bapa pelindung rasuah. Okey, minggu lepas, kalau tak salah saya, minggu lepas Sangga Singcia, Anwar Ibrahim dekat Putrajaya. Apa dia kata? Dia hilang kesabaran. Dia minta semua pegawai-pegawai kalau tak boleh membantras rasuah ke salah laku ke semua, mundur. Ya, dia bagi masa 7 hari. Mempertimbangkan, jika kamu tak boleh buat, kamu keluar ataupun kamu ditukar ke jawatan lebih rendah. Okey, kita nampak di berita semua. Tetapi 2 bulan lepas semasa kempen di PRN Sabah, apa dia buat? Dia pegang tangan Haji G, Ketua Menteri Sabah, dia puji lagi. Dia puji dia. Dia orang makan rasuah, dengan ahli kabinet dia semua yang makan rasuah, dia kempen bersama, satu pentas, kongsi pentas, dia puji lagi. Ini Ketua Menteri yang paling cemerlang, paling baik dalam sejarah Sabah. Gila ni manusia. Tahun 98, dia melaung-laungkan reformasi. Reformasi. Dia melaung-laungkan dia punya ideologi melawan rasuah, membantras rasuah tahun 98. DAP, hari-hari dulu sebut lawan rasuah, lawan salah laku. Apa berlaku sekarang di Sabah? Dia dapat 8-0. Dia tanding 8 kerusi, kalah semua. Kenapa? Sebab dia kongsi satu pentas dengan perasuah semua. Bayangkan, 60 tahun, 6 dekad dia memperjuangkan ideologi dia membantras rasuah. Tapi di Sabah, pemimpin DAP sekarang, dia kongsi pentas dengan perasuah semua, dia bergabung dengan ini perasuah semua untuk bertanding PRN untuk tubuh kerajaan. Sebab tu dia dihukum oleh orang Cina. Tempat yang semua di bandar, dia tanding 8 kerusi, di bandar semua, kalah semua, makan kosong semua. Anwar Ibrahim, kita sambung balik Anwar Ibrahim. Daripada skandal rasuah di Sabah, bakar sampai ke Putrajaya, sampai ke mantan setiausaha politik dia dan setiausaha politik kanan semasa. Mantan setiausaha politik dia, Farhaj Wafa Safado. Tak tahulah dia orang Melayu ke orang Filipina apa, saya pun tak tahu nama dia. Kenapa nama dia begitu? Lepas tu sampai Samsul Iskandar. Orang ni penting. Dia letak jawatan. Selepas saya mendedahkan salah laku, dia letak jawatan serta-merta. Dia siapa? Orang Melaka mesti tahu dia. Dia kan ketua PKR Melaka. Samsul Iskandar. Orang bagi dia sen ketot. Betul? Betul. Ya. Saya mendedahkan salah laku dia. Saya merakam satu wanita namanya Sofia Rini. Okey? Didedahkan rakaman saya. Pihak polis panggil saya, pihak SPM siasat saya. Bagaimana mau dedahkan ni semua? Kepala otak dia saya dedahkan. Saya tercicir pendrive saya. Saya tercicir. Lepas tu didedahkan dalam website, dalam page Facebook Pejuang Tun Dr. Mahathir ke berapa lah page. Saya tercicir pendrive saya. Jadi tak tahulah siapa bagi kutip. Dia sunting. Sikit-sikit dia keluar, sikit-sikit dia keluar. Apa kandungan yang terpapar di dalam video tersebut?
Pertama, Anwar Ibrahim yang beritahu dia bagi saya rakam ini semua 15 YB di Sabah. Kenapa? Sebab nak ugut mereka. Lihat apa yang berlaku hari ini di Sarawak. Begitu kuat sekali. Sampai Anwar, kita lihat Prima di Sarawak, bila ada acara, ada majlis, Anwar Ibrahim sampai dulu, berakam baru Prima Abang Jo sampai. Nampak gaya dia? Dia pun langsung tak peduli kalau Anwar Ibrahim ke Perdana Menteri Malaysia. Dia tak peduli. Nampak? Jadi Anwar Ibrahim pun sudah tak rasa takut. Memang terancam sudah arena politik dia. Jadi apa dia buat? Dia susun inilah. Kerja tikus ni lah. Dia susun. Jadi saya adalah mangsa diperdaya. Saya adalah mangsa yang diberbodohkan. Sebab dia Perdana Menteri. Mantan. Dia punya setiausaha politik kanak apabila dia cakap dengan saya. Mestilah saya percaya. Bahkan masa tu saya bodoh lagi. Saya memang penakut masa itu. Saya memang pengecut. Saya ikut saja. Tetapi apabila saya sudah sedar, saya cuba bagi lapor. Tapi saya bukan bodoh. Walaupun saya penakut, tapi saya tidak bodoh. Saya beli spy cam dekat Shopee dengan harga RM80. Dengar ya. Jadi sekarang saya bagi tahu semua menteri-menteri, semua ketua setiausaha, pegawai kanan-kanan, ketua pengarah semua, bila orang masuk pejabat dia, pertama dia panggil dia kerani, semak dulu badan dia, periksa ada tak ada apa-apa spy cam. Memang ini trend dia. Sebab semua takut dirakam sudah sekarang. Okey? Jadi saya pun rakamlah semua, simpan supaya ada bukti satu hari nanti. Bahkan ini semua diwujudkan oleh siapa? Menurut Samsul Iskandar, ini Anwar Ibrahim yang panggil. Okey? Menurut Samsul Iskandar ya. Di dalam video tersebut terbukti sebab Sofia Rini yang menuduh bukan saya. Saya tanya, saya mengesahkan, tapi dia menuduh. Lepas itu, apa dia tuduh? Apa Sofia Rini tuduh? Dia tuduh Samsul Iskandar ada jumpa Azam Baki, ketua pesuruhjaya SPRM. Kenapa dia jumpa dia? Dia minta dia selesaikan kes ni baik-baik. Sebab dia terlibat, sebab ini arahan daripada Anwar. Dalam video tu, terpapar kandungan ini secara jelas. Namun, saya tidak pernah tuduh. Saya hanya tanya saja. Saya tak tuduh. Saya mengesahkan berkali-kali. Lepas itu, apa berlaku? Selepas saya dedahkan Samsul Iskandar, apa berlaku? Anwar Ibrahim, ya, dia hantar ini unit tindakan khas, bukan polis ya, dengar ya, bukan UTK polis. Saya pun tak tahu sejak bila SPM ada pegawai seperti SWAT itu, okey? Operasi itu mari rumah saya jam 10 pagi, pecah pintu saya, mengacukan pistol terhadap saya. Saya ini pengadu. Saya yang mendedahkan rasuah mereka, kegiatan rasuah mereka. Namun, dia hantar tim dia, belas-belas orang datang rumah saya, pecah pintu saya, acukan pistol terhadap saya, terhadap isteri saya, di tempat anak saya. Apa kesalahan saya? Saya ni teroris lah. Adakah saya melibatkan kegiatan keganasan? Adakah saya melibatkan kegiatan dadah? Kenapa dia mau hantar tim begitu untuk acungkan pistol terhadap saya? Bukan satu pistol, ada 5-6 pistol terhadap kepala saya. Kenapa? Sebab dia mau menakutkan saya. Dia mau gera mental saya. Supaya saya diam, saya kunci mulut. Dan kenapa 29 hari bulan November adalah Pilihan Raya Negeri Sabah? Kenapa ditangkap saya 28 pagi? Sebab saya tahulah, saya bukan ada banyak kawan-kawan di lapangan semua. Pihak-pihak penguatkuasa di Sabah bagi tahu dia, ini kali susuarah. Bila skandal Samsul Iskandar ni, Sam Ketot ni didedahkan, jadi memang memberi kesan besar kepada Pilihan Raya Negeri Sabah. Dia marah. Malam tu saya dengar ini. Dia buang itu gelas, dia panggil besok pagi, tangkap kami ni Abetik. Ya. Sebab tu, dia datang rumah saya, acurkan pistol dari isteri saya, tangkap saya. Itu tim tu yang datang serbu rumah saya tu pakai itu topeng, orang panggil balak lawah. Yang potong rumput di tepi jalan, potong rumput tu kita nampak dia pakai itu. Masya Allah, saya ni teroris lah, pengganas lah saya. Di tempat anak saya semua. Dia memalukan saya, menghina saya, supaya saya rasa takut. Saya mengaku, dulu saya memang pengecut. 15 bulan dulu, saya hanya mau mendedahkan skandal rasuah ni sebagai pemberi maklumat. Tetapi saya dipaksa, saya dilatih. Dilatih, sehingga sekarang saya sangat berani. Saya langsung tak takut sama mereka. Saya langsung tak beri muka pun sampai inci sama mereka. Saudara-saudari semua, kerajaan sekarang ni sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Sebab dia bukan saja 2 darjat seperti YB tadi tu sebut. Ini mungkin 4 darjat ke 5 darjat. Orang dia, kumpulan dia boleh terlibat rasuah seperti di Sabah. Ahli politik boleh terlibat rasuah. Tapi penjawat awam tak boleh. Apa ini? Apa ini semua? Apa dia kata? Mungkin dia ada penyakit tau. Saya pernah sebut tau. Mungkin dia ada penyakit tau. Dia hari ini cakap satu, besok cakap satu. Dia terlalu banyak tipu. Dia tak boleh kawal sudah tau. Kalau English panggil out of control sudah. Bahaya manusia macam ni. Dan menurut titah
Seri Paduka Baginda baru-baru ni, siapa yang melindungi perasuah adalah pengkhianat negara. Inilah Azam Baki. Baik kali saya sebut. Dialah pengkhianat negara. Sebab ampun tuanku ya, daulat tuanku. Apa yang tuanku sebut tu memang betul. Siapa yang melindungi perasuah adalah pengkhianat negara. Kes di Sabah, 13 orang lagi, hari-hari saya push, tak ada berita. Bayangkan, selain itu, mereka apabila skandal rasuah ni didedahkan, mereka datang offer saya, cuba sogok saya untuk cuci mulut. Saya mau apa pun mereka kasih. Mau wang ke, mau tanah ke, mau apa ke. Kita bergurau sini ya. Saya mau isteri dia pun dia bagi. Dia mau tutup saja hal ni. Tapi saya tidak aku. Memang saya mengaku saya ada nafsu tamak. Tapi saya tidak ambil. Kenapa? Sebab saya percaya perjuangan dan keadilan di negara mereka. Saya tidak terima. Memang PYT, tuan yang terutama Sabah, Musa Aman punya menantu, dilantik dalam golongan mereka 15 orang datang pujuk saya. Offer saya. Macam-macam bukti saya simpan. Saya lapor kepada SPM. Tapi apa SPM buat? Buta. Tak pekak. Buta, tak nampak. Tak peduli saya. Apa ini? Jabatan agensi penguatkuasaan. Selepas itu, keterangan saya di dalam SPRM yang dirakam oleh pegawai penyiasat SPRM didedahkan kepada Ketua Menteri Sabah. Keterangan saya adalah diklasifikasi di bawah Akta Rahsia Rasmi OSA. Tetapi boleh terdedah kepada Ketua Menteri Sabah. Yang hebatnya, Ketua Menteri Sabah dalam satu majlis, dia boleh sebut apa yang saya beri, keterangan saya beri kepada SPRM. Dia kira kebal undang-undang. Dia di atas undang-undang, dia boleh sebut di depan majlis apa keterangan saya. Lepas tu, saya pergi lapor polis, lapor SPM lagi. Tiada tindakan juga, saya kata ada tikus dalam SPM. Berkali-kali saya memalukan SPM. Ada tikus dalam SPM. Tapi, apa jadi? Tiada tindakan. Ini secara jelas melindungi perasuah. Memang jelas, terang. Jadi, dia adalah pengkhianat negara. SPM sekarang sudah ditunggang sebagai senjata Anwar Ibrahim. Dia tak puas hati sama siapa, dia mau siapa aku, siapa patut terhadap dia, dia panggil SPM pergi. Tangkap, siasat, dakwa. Bagi orang tua-tua, mungkin orang yang bernama, mungkin dia takut didakwa. Bagi kita apa? Itu didakwa, dakwa lah. Kan? Dia silap. Orang tua-tua yang pernah jadi menteri ke, yang pernah pemimpin politik, dia rasa bila didakwa, pergi ke mahkamah, dia malu. Tapi bagi saya apa itu? Saya tak kisah pun. Sebab saya tak pernah ada kuasa. Orang pun tak kenal saya dulu siapa ni, Albert Tay. Saya ni baru muncul. Dan Anwar Ibrahim berkali-kali kerajaan Madani ini mewujudkan persepsi, dia menanam itu persepsi bahawa saya pemberi rasuah. Saya, Albert Tay, pemberi rasuah. Okey? Tetapi dia pegang tangan yang penerima rasuah, puji-puji dia. Ini penerima rasuah, Ketua Menteri ini paling bagus dalam sejarah Sabah. Apa dia cakap ni kata ni? Dia bercanggah, pertentangan. Dia macam orang gila tau. Jadi saya pemberi rasuah, siapa penerima rasuah? Dia puji-puji itu semua. Lepas itu, saya mula agresif di sosial media. 3 minggu lepas, saya sudah buka saya page. Sebab dulu memang saya tak mau, saya hanya mau memperjuangkan keadilan saya. Tetapi apabila saya lihat begini keadaannya, inilah politik. Inilah arena politik Malaysia. Baru saya faham, baru saya tahu. Sebab tu saya mula buka. Maka saya ada TikTok, saya buka TikTok, WhatsApp semua. Okey. Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat apa dia sebut? Dia kata agak pelik. Generasi sekarang mendewa-dewakan perasuah, pemberi rasuah, mengagung-agungkan pemberi rasuah. Dia tak sebut nama saya, dia tak berani sebut nama saya. Tapi dia sebut secara tidak langsung, seluruh Malaysia tahulah dia tengah sebut siapa. Saya Albert Tay. Dia takut, dia panik, dia bimbang. Kenapa? Sebab seluruh rakyat Malaysia sokong saya. Walaupun macam mana dia tumbuh, dia bagi tanam itu persepsi bahawa saya pemberi rasuah pun, orang sokong saya. Terutamanya, terima kasih kepada kalangan masyarakat Melayu. Saya tengok komen di bawah, kadang-kadang saya pun memang terharu tau. Saya amat menghargai. Semua orang sokong saya. Yang pihak Chinese, terima kasih. Saya memang banyak orang sokong saya. Saya pergi mana-mana Chinese restaurant di Puchong, saya dari Puchong. Memang semua orang, saya masuk restoran aja, semua orang cakap saya, hebat kamu. Orang semua cakap saya hati-hati. Kamu tengah lawan satu ekor harimau. Kamu kena hati-hati, harimau ni garang. Tapi saya beritahu sama semua orang, saya tak takut. Sebab ada 34 juta masyarakat Malaysia di belakang saya. Apa saya mau takut? Saya tak pernah takut. Ingat, Madani ni sudah rosak. Madani ni, YB tadi tak tahu bagaimana. Bukan 2 darjat lah. Mohon maaf, saya kena membetulkan kenyataan beliau lah. Bukan 2 darjat. Ini ada 3-4 darjat. Satu hari 24 jam, setiap 4 jam dia 1 darjat. Nampak? Jadi, terakhirnya, saya ingin menasihatkan Anwar Ibrahim di sini. Kalau dia nampak lah, tak tahulah dia nampak tak nampak. Okey?
Jangan bagi masa 7 hari kepada penjawat awam ataupun pegawai-pegawai, ketua-ketua pegawai penguatkuasaan untuk mempertimbangkan adakah mereka sanggup untuk bekerja. Okey? Jika tidak, mereka ditukar. Kan? Tak perlu. Kamu keluar saja, kamu tukar selesai semua isu dia. Kamu keluar saja. Jangan buang masa bagi 7 hari. Sekarang ni kita bagi 7 hari, saya bagi nasihat kepada Anwar Ibrahim. 7 hari kamu mempertimbangkan semasak-masaknya. Dalam 7 hari buat keputusan. Jika kamu tak mampu takbir negara ni, kamu tak mampu untuk melancarkan kamu punya reformasi, melaksanakan reformasi kamu turun, kamu keluar. Selesai isu dia. Terima kasih. Selamat malam semua. Lawan tetap! Lawan! Tahun 98, apa yang Mahathir buat terhadap Anwar Ibrahim tahun 98, hantar UTK pergi rumah, pecah rumah dia, tangkap dia. Saya mengalami sekarang. 2 bulan lepas, 18 November, saya rasa apa perasaan dia tu. Cakap Cina sikit. 谢谢你们各位啊，真的谢谢你们各位今天的支持来临啊，谢谢你们啊。OK， dan satu lagi, ada masa lagi ah, penganjur. Okey, 2 minit lagi ah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, ini topik yang sangat serius. Kepada kawan-kawan Cina semua di sini malam ni, ini topik yang sangat serius. Mesti mau ingat apa yang saya cakap sekarang. Kamu tahu tak, baru-baru ini strategi DAP macam mana? Mereka mengubah tau rancangan strategi mereka. Mereka sekarang lebih teruk daripada MCA. Dalam kalangan masyarakat Cina, dia cakap bahasa Cina, dia cakap satu. Dalam kalangan masyarakat Melayu, apa-apa majlis rasmi, dia cakap bahasa Melayu masa, dia cakap satu. Cukup hormat sama kawan-kawan Melayu. Nampak cukup memang dia pandai berwayang. Toleransi lah, macam-macam mesra lah dengan ini kalangan Melayu. Jangan ditipu. Kamu tahu tak Anthony Loh apa dia cakap baru-baru ni? Saya transit menterjemahkan dia punya bahasa Cina bagi bahasa Melayu. Saya punya video, the first short video saya dapat 1 juta lebih view dalam TikTok. Apa dia kata dalam bahasa Cina? Dia panggil kita masyarakat Cina marah balik Ahmad Saleh. Tapi dalam bahasa Melayu dia berani sebut tak? Tidak. Dalam bahasa Cina saja. Dia sebut begitu. Orang tanya dia dalam satu podcast, ya. Yang penganjur tu tanya dia, bagaimana Ahmad Saleh, macam mana Mahinder, dia panggil masyarakat Cina marah balik dia. Tapi dia tak berani sebut dalam bahasa Melayu. Kalau you memarah balik Ahmad Saleh, you sebut dalam bahasa Melayu. Biar seluruh rakyat Malaysia dengar. Tapi dia tak berani. Dia mau tunjuk sebagai pahlawan kertas. Dia是一只紫英雄紫老虎 kertas saja dia mau tunjuk. Pahlawan kertas dia. Kegagahan dia di kertas saja kepada masyarakat Cina. Namun di golongan masyarakat Melayu, dia tikam balik kamu. Dia tikam belakang engkau. Dia tikam engkau di belakang. Dia ketawa-ketawa depan, dia tikam belakang. Nampak? Dahsyat. Besok pagi jam 10.30 pagi saya akan buat laporan polis dekat IPD PJ. Apa yang berlaku? Kamu tahu Nga Koming cakap apa? Nga Koming 他讲一句话，如果行动党失势OK， 回教党会赶尽杀绝就讲灭掉我们华人赶尽杀绝，你知道吗？我们是民主国家，你什么都可以讲。回教党你什么不对，你讲，你丢，没有问题。你在讲赶尽杀绝，你知道吗？我们没有掉，你知道吗？Dalam bahasa Melayu, dia sebut jika DAP hilang kuasa, Cina, bangsa Cina akan dihapuskan sehabis-habisnya oleh PAS. Dengar jelas Dalam Facebook saya, kalau dalam Facebook TikTok Albert Tay reformasi, kamu boleh nampak. Dia kata yang bahasa Cina tu yang tertera di dalam berita Cina daripada portal rasmi, saya telah ambil keluar, saya buat satu video. Dia kata, saya ulang sekali jika DAP hilang kuasa, Cina akan dihapuskan sehabis-habisnya. Dengar jelas tau. Ini negara demokrasi. Kamu boleh marah di PAS ke, kamu boleh marah BN ke, itu saya tak peduli. Kamu mau marah, saya bukan orang politik. Kamu mau marah suka hati kamu marah. Kamu mau marah dasar dia silap ke, dia punya sikap ke, perangai ke, boleh suka hati kamu marah. Tapi apa kamu sebut? Sekarang kamu ugut Cina tau. Dalam kalangan Cina kamu cakap benda ini, dalam bahasa Melayu kamu tak berani sebut. Inilah strategi baru mereka. Ini yang paling bahaya tau. Sebab kalian semua tuan-tuan dan puan-puan tidak faham apa dia cakap. Dan dia mewujudkan kebimbangan di masyarakat Cina. Semua orang takut apa yang dia cakap tu. Nampak bahaya tak? Jadi besok pagi 10.30 saya akan buat report dia IPD PJ terhadap kenyataan dia. Ini memang hasutan yang berat dan serius. Jadi saya harap selepas ni, sesiapa YB, sila kalau selepas saya buat laporan polis, kalau sesiapa yang senang, bolehlah terus buat laporan polis lah. Ini memang gila. Jadi di kalangan Cina pun saya cakap, you boleh marah PAS apa-apa. Kalau kamu tak suka dia, DAP kata PAS menunggang agama. Apa beza kamu menunggang bangsa Cina? Apa beza kamu menunggang sekarang dengan sentimen ugut ni? Sama. Jadi apa kamu mau nampak? Kamu mau nampak Cina Melayu gaduh sana? Perang sana, baru kamu happy. Gara-gara kamu mau cari modal politik, ini yang perangai kamu. Ini adalah tindakan tidak bertanggungjawab langsung tau. Dia biar kamu gaduh mati lagi baik. Lagi baik ini huru hara semua supaya Cina undi dia. Itulah nafsu dia, makramat dia.
Nampak? Jahat tak orang macam ni? Jahat. You boleh marah. Chinese pun saya cakap, you kalau rasa pas menunggang agama, ini negara demokrasi, you boleh marah, boleh cakap, you boleh tegur, boleh maki. Tapi jangan keluarkan bahasa yang gila tau. Itu memang tidak bertanggungjawab. Itu adalah hasutan. Itu adalah ugutan. Okey, sekian saja. Terima kasih. Selamat malam semua.